Aksi yang hebat dan mencabar menanti anda sebentar lagi dalam X-Tune. Anda bersama saya lagi, Raja Rasman dalam X-Tune. Untuk episod ini, kita akan menguji dua peserta dalam disiplin drift. Kita mempunyai dua peserta, seorang adalah anak murid, seorang adalah cikgu. Yang anak murid itu pula mempunyai kereta yang lebih kuasa. Mari kita tengok performa mereka untuk minggu ini. Sering orang panggil saya Afai. Saya pakai kereta Sphero. Tapi horsepower ada 328 on-wheel. Experience sudah 5 tahun. Drift dia bukan racing, dia boleh kasih up itu driver punya skill. Nama saya Nazrul Afifi bin Muhammad Nayan. Orang panggil saya Alung. Saya berumur 28 tahun. Saya memandu Nissan Sphero A31 yang berkuasa 330 horsepower. Saya berpengalaman lebih kurang 2 tahun lah dalam sukan drift ni. Saya berharap akan lebih berjaya lah dalam bidang drift ni pada tahun depan dengan harapan akan berjaya pergi ke Amerika. Apa khabar semua? Dah bersedia? Din, silakan. Dalam tangan anda ada satu cabaran yang telah kami tetapkan. Sila buka. Kami akan memberi anda sebanyak 2 hari untuk menyiapkan kereta anda di bengkel pilihan anda. Dalam masa 2 hari itu, saya akan datang memeriksa perkembangan kereta anda. Ingat, lepas 2 hari, kita akan berjumpa di lita lumba yang ditetapkan. Okey, jumpa lagi. Daniel, sekarang ada 2 hari lagi. Ada less speedway. So sekarang mau you punya setting. Sekarang mau buat dyno. Nanti mau tukar panel gear. Okey, boleh. You tengok kasih kau tim . Saya sekarang ajar satu student. So, saya sekarang ajar dia donut dulu. Okey. Formula BMW. So ini yang saya punya first time.
ini Formula BM is very good car. Kita sekarang ni berada di Under 5 Performance Garage, di mana segala bahagian enjin lah, modifikasi bahagian enjin, di sinilah yang saya buat. Ini adalah tempat bengkel saya bekerja yang terletak di Taman Medan, Jalan Kelang Lama. Saya dah mengusahakan bengkel ni lebih kurang 7 tahun. Bengkel ni khas untuk membuat kerja-kerja cat dan mengetuk kereta.